Bagaimana anda membahagikan masa antara belajar dan aktiviti ko-kurikulum? Saya membahagikan masa saya antara belajar dengan kurikulum adalah dengan menyusun jadual dan membuat percaturan dalam menyiapkan kerja sekolah ataupun bersedia dalam membuat persediaan dalam menghadapi ujian. Saya apabila dekat dengan musim peperiksaan, saya akan tinggalkan dulu kurikulum ataupun aktiviti-aktiviti lain dan hanya fokus kepada akademik saja dulu. Siapakah yang menjadi sumber inspirasi anda? Kalau inspirasi, susah untuk saya pilih seorang sebab ada beberapa orang, antaranya adalah ibu saya dan juga beberapa guru di sekolah ini. Dan saya letak ibu saya sebagai inspirasi utamalah. Ibu saya seorang guru dan pelbagai cabaran ibu saya hadapi dan saya sebagai seorang anak, saya memang memerhatikan semua cabaran dan cara ibu saya menangani cabaran tersebut.